Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya ni lah orang kata apa, kita datang rumah Allah, Allah Ta'ala buka pintu hati semua makhluk dia, hamba-hambanya. Allah Ta'ala panggil di rumah Allah. Tak kira awak sama ada sihat dari segi fizikal ataupun apa keadaan pun, dia ikut pahala ganjaran Allah lagi besar Tuhan akan bagi. Orang-orang yang macam ni, dia lah mau diri dia, bukan apa, dia lah bawa hati dia ni lah terpaut pada masjid. Orang macam ni lah, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kekuatan Allah, sehingga akhir hayat dengan guru adalah bapaknya sendiri, adalah gurunya. Hebat. Allahu Akbar. Inilah insan ciptaan Allah. Tuhan bagi ujian, sebesar-besar ujian kita dapat bersabar atas ujian tadi, dan datang untuk menemui Sang Pencipta dalam ibadah sembahyang 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tumpang gembira tengok sahabat-sahabat, anak sahabat mencari Allah di rumah-rumahnya, di masjid-masjidnya. Datanglah tuan-tuan dan puan-puan mencari Allah dalam ketika kita sihat walafiat. Datanglah untuk mencari Allah ketika kita sihat walafiat. Amin. Tabarakallah. Allahu Akbar. Duduk majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maghfirah, majlis-majlis Allah Ta'ala ampunkan dosa. InsyaAllah moga Allah kita jadikan kita di kalangan hamba-Nya, hamba yang soleh, ahli syurga. Amin. Amin. Tabarakallah. Amin. Amin. Bismillah.